Ada jemaah suka ambil makanan di jamuang sejik dengan banyak. Dengan biasa yang berlaku adalah makanan yang diambil berlebihan tu nak bawa balik buku makan di rumah. Sedangkan masih ramai yang belum dapat ambil makanan di belakang. Apakah hukumnya? Dia ni kalau ada orang jamu-jamu sejik, dia siap makan bola sempit nak bawa balik. Boleh atau tidak? Jawabnya bergantung kepada izin AJK. AJK lebih tahu makanan itu untuk makan di situ saja atau boleh bawa balik. Jadi bila tidak ada hitam putih, dia kena tanya, pengurusi masjid, kejap, kita berakhir nak buang ni kalau gula gini, boleh tak kita nak ambil sekaju, nak uri rasa ke bini kita ni, berakhir gula ni. AJK kata, Allah jimat mu dari kecil semayang sini, tak boleh. Tak boleh lah. Dia kata tak boleh. Pasal mereka ini menanggung amanah. Faham? Tapi kalau benda itu ditinggalkan sebab habis, tak habis, membawa kepada membazir, boleh buat balik. Atau memang dibenarkan dengan hitam putih, boleh makan di sini, boleh buat balik. Tak ada masalah. Batu kalau boleh, janganlah kita jadi su'ul adab. Adab yang tak elok. Asal makan je kita nak punggah buat balik. Asal makan nak punggah buat balik. Tak? Makan molek sikit. Makan situ dulu, tengok ada berlebihan, kabur ke AJK, nampak lebih tu, kita nak minta 2 buku, tidak bazir ke dia, dia kata boleh. Alhamdulillah, jadi comel lalu. Tak?